consumerism sekarang dia dah bercampur dengan religion. Dan religion kalah tau. Dah apa kalah? Problem is right now, capitalism in religion. And that's why ada buku awal yang menulis tentang Islam and capitalism. When it begins. Jadi daripada Robinson, I think that books menerangkan bagaimana dalam tak sedar sebenarnya apabila kita bicara tentang agama, kita melupakan form of economy. Sedangkan ekonomi adalah superstructure. Call me Marx, call me communist or whatsoever, tapi ekonomi is a first structure. Sebab apabila kita nak bangun pagi, memang itu yang kita fikir. Okay, makan ada duit tak? Nak keluar duit tak? Mana nak dapat duit hari ni? Itu yang kita fikir. Kita tak fikir, cukup Islam tak aku? Melayu tak aku? Sejarah Melayu ni penting tak untuk aku? Tapi yang kita fikir hari-hari tu ditutupkan, diilusikan supaya tak difikirkan benda yang lain. Otherworldly, kata Edward Said. Luar dunia. So otherworldly tu yang kita kejar. Yang ini problem kita ni kita tak fikir. That's why problem tak solve.